Kita beli emas ni, sebenarnya emas ni simpanan ke atau pelaburan? Sebelum itu jangan lupa share dulu video ini. Hari ke-60 tips kewangan, emas ni simpanan ke ataupun pelaburan. Kalau ada yang tanya teacher, saya beli emas ni sebenarnya simpanan ke atau pelaburan? Sebenarnya kalau tanya teacher lah, jawapan teacher lebih kepada simpanan yang melindungi nilai kekayaan kita. Sebab emas ni adalah bersifat jangka masa panjang, kalis inflasi. So kalau harga emas tu naik dalam waktu singkat, itu sebenarnya satu bonus. Tapi you kena ingat, kita simpan emas, matlamat kita yang awal bukanlah nak mengejar keuntungan semata-mata. Sebenarnya matlamat kita simpan emas, kita nak pastikan supaya nilai wang kita tidak semakin susut. Sebab tu teacher selalu tekankan, jangan beli emas dengan harapan nak cepat kaya dan dalam waktu yang singkat dan dapat keuntungan. Tidak, emas bukan macam tu. Sebalik, kita beli emas sebab nak melindungi nilai dan adalah untuk tempoh jangka masa panjang. Emas melindungi nilai kekayaan kita dan emas membina kestabilan kewangan. So bila kita ada matlamat betul, kita akan tenang bila lihat harga naik dan turun dari segi harian. So kalau anda nak beli emas hari ni, nak mula menyimpan, apa tujuan dan matlamat anda sebenarnya? Jangan lupa follow teacher.